Oi, ayo! Kelawan dah! Assalamualaikum semua guys. Hari ini kita ke Hentian Kajang untuk balik ke Terengganu dengan menaiki bas Express, Sunny Express. Tak tahulah macam mana ni. Dah 20 tahun tak naik bas. Inilah kali pertama selepas kahwin naik bas balik ke Terengganu guys. Bas Express dari Hentian Kajang ke Kuala Terengganu guys. Inilah hentian dia. Ni tunggu bas lama ni masa ni. Tunggu bas Sunny tak sampai lagi. Banyak orang tapi tak ada lagi bak ke Kuala Terengganu Sunny, tak tahu mana bas dia. Ini sampai ke bas Sunny. Sekarang ni bas Sunny dah sampai. Bas Sunny dah sampai dah. Untuk perjalanan ke Kuala Terengganu pukul 9.30 malam ke Kuala Terengganu menggunakan bas Sunny Express. Jom sekarang kita naik bas. Ni dah dalam keadaan dalam bas tapi tak direkam banyak sangat kondisi orang lain lah. Orang lain ada kat dalam tu kan, tengok tak boleh rekam banyak-banyak lah. Okey, bas bergerak daripada Hentian Kajang ke Putrajaya Central untuk mengambil penumpang yang dari Putrajaya. Tempat duduk selesa lah saya ambil untuk single seatnya. Satu seat saja untuk satu orang sini. Dia ada single seat dan double seat. Ada kat sini. Sunny Express ke Kuala Terengganu pukul 9.30 malam. Sekarang ni dah sampai dekat TBS Tasik Selatan sana untuk ambil penumpang kat sana pula ni. Ni TBS Bandar Tasik Selatan sana untuk ambil penumpang kat sini juga.
Okey guys, sekarang dah pukul 5 pagi, bas pun dah sampai dekat Kuala Terengganu, tapi saya tak turun dekat bas stesen sana lah sebab jauh sikit. Sekarang ni saya tunggu dekat Marang ni, adik saya senang sikit nak letak ambil nanti. Durian geng satu. Aduh. Saya memburu pagi ni tu durian. Durian bersepa durian geng sini. Lambat durian. Si cantik kuning.
Oh, kena tu kena. Oh. Mana-mana dia dapat. Tudung dengan tu kok, daun. Oh, tu depan sikit ada. Ini dia. Oh, ini semua. Cari kat mana semua. Ah, dia semua. Nice. Okey, balik. Pajak rambutan. Okey guys, sekarang ni dah tiba waktu untuk saya balik ke Kajang. Sekarang ni saya berada di hentian bas Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Saya naik bas Sani jugalah balik ke Kajang. Tiket pukul 10.30 malam ke Kajang. Mungkin sampai ke Kajang nanti pukul 5.30 ke 6.30 pagi lah kot. Okey, guys. Okey guys, jangan lupa subscribe, like dan share video ni guys.